Just an easy one. Malaysia merdeka tahun berapa? 1960 kan? 57. Okey, pandai. Berapakah jalur putih dan jalur merah bagi jalur gembilang? 14. Ibu negeri Sabah? Kota Kinabalu. Why me? Why Apakah bunga kebangsaan Malaysia? Bunga Raya. 14 melintang jalurnya. Negara ini dalam Malaysia. Semangat untuk semua Warga berdaulat. Okey. Malaysia merdeka tahun berapa? 1957. Apakah bunga kebangsaan Malaysia? Hibiscus. Bunga raya. Gelaran bapa transformasi negara siapa? Transformasi? Legit ke? Apakah maksud merah di bendera Malaysia? A. Kesetiaan, B. Keberanian. Keberanian. Siapakah bapa kemerdekaan kita? Tun Abdul Razak. Tukar Abdul Rahman. Siapakah bapa kemerdekaan kita? Tun Abdul Razak. Tun Abdul Rahman. Apakah bunga kebangsaan Malaysia? Bunga raya. Apakah maksud merah di bendera Malaysia? Keberanian. Apakah negeri semenanjung yang paling besar? Pahang? Gelaran bapa transformasi negara siapa? Datuk Seri Najib. Ibu negeri Sabah. Kota Kinabalu. Malaysia merdeka tahun berapa? 1957. Berapakah jalur putih dan jalur merah bagi jalur gembilang? 14. Apakah bunga kebangsaan Malaysia? Bunga raya. Apakah maksud merah di bendera Malaysia? Keberanian. Ibu negeri Sabah. Kota Kinabalu. Gelaran Negeri Melaka. Oh. Anda berziarah. Gelaran bapa transformasi negara kita. Ni sorry, I tak dapat. Hashtag bosku siapa? Datuk Seri Najib. Pandai. Apakah maksud merah di bendera Malaysia? Keberanian. Itu just an easy one. Apakah maksud negara Commonwealth? Allah. Dan ni soalan PhD ni saya tak sampai lagi ke? Just an easy one. Malaysia merdeka tahun berapa? 1950. Seven? Ya, ini sebab ni. Saya delay. 1957. Okay. Mereka